Mereka yang pernah menanam nangka pasti tahu nangka madu J33 adalah varieti raja produktiviti, ditanam sekali dan dituai selama bertahun-tahun berturut-turut. Pokok ini berbuah awal selepas hanya 12 hingga 14 bulan, buah besar dari 8 hingga 15 kilogram, isi kuning tebal, manis dan sangat wangi. Pokoknya kuat, akar berkembang dengan kuat, tahan matahari, mempunyai sedikit perosak dan penyakit, jadi ia sangat mudah dijaga. Varieti yang saya hantar semuanya dicantumkan pokok F1 standard, disesuaikan apabila ditanam, ia akan berakar serta-merta. Sangat sesuai untuk kedua-dua taman besar dan isi rumah yang ingin berkembang untuk perniagaan atau berkembang untuk kegunaan rumah. Kebun saya menyediakan anak pokok nangka madu J33 standard berbola tanah yang sihat, besar, akar yang berkembang dengan baik, dijamin berakar dengan segera. Kami menjamin 100% varieti yang betul. Jika salah, kami akan mengembalikan wang anda, membantu anda menanam dengan tenang fikiran dan menuai musim buah yang manis dan emas.